Di tengah-tengah kemeriahan scene Eastern Metal dengan tema tahyul serta mistikal yang sedang mula merebak di Malaysia, muncul sebuah kumpulan yang dilihat di dalam landasan yang sama, namun dengan cara bawaan mereka tersendiri. Itulah Cryptic Malediction yang menggegar scene metal Malaysia sekitar lewat 1990-an dahulu dengan kisah-kisah kepahlawanan Melayu yang menarik. Diasaskan pada 5 Disember 1993 oleh pelajar-pelajar UIA di lembah pantai Kuala Lumpur, iaitu gitaris Zul dan gitaris Lan Kit. Mereka telah disertai oleh drummer Mio, bassist Rodi dan vokalis Rimi. Pada awalnya, seperti kebanyakan remaja lain, meminati muzik extreme metal dari barat, khususnya death metal dan thrash metal. Menamakan kumpulan mereka Cryptic Malediction yang bermaksud sumpahannya tersembunyi. Mereka sering mengadakan sesi latihan di studio legenda di Asia Jaya PJ, iaitu Black Widow. Namun barisan ini tidak bertahan lama disebabkan perbezaan fahaman muzik, di mana ahli yang tinggal hanya Zul dan Mio sahaja yang masih bersemangat membawa Cryptic Malediction. Hasil pengenalan mereka dengan scene metal Ramzan Central Market yang sedang berkembang dengan muzik black metal dan death metal, mereka membawa wawasan mereka ke hadapan dengan mulai aktif mencipta lagu-lagu sendiri sambil dibantu oleh Along di posisi bass dan kemasukan seorang drummer berbakat iaitu Rosmi, manakala Mio beralih ke posisi vokal sepenuhnya. Kemasukan gitaris kedua Shah memandatkan lagi struktur muzik Cryptic Malediction. Mereka mulai bertindak merakamkan demo tape pertama mereka di studio Esai Bangsa dan dikeluarkan pada tahun 1995 berjudul Cognitive Dissonance, di mana muzik mereka pada masa itu berpaksikan pengaruh death metal old school acuan Sweden seperti Unleash, Entomb dan Dismember, sambil lirik-liriknya berkisah mengenai isu kecelaruan mental yang diambil daripada subjek psikologi dipelajari Zul dan Mio di UIA. Cryptic Malediction mulai aktif bermain gig dengan gig pertama mereka di Moon River, Seremban, Negeri Sembilan pada tahun 1996. Namun sewaktu gig ini, Rosmi mulai menumpukan perhatian beliau dengan sebuah kumpulan black metal Kuala Lumpur yang baru dihidupkan kembali, iaitu Aradia. Posisi drum telah digantikan oleh Poji dari kumpulan black death metal Kuala Lumpur, iaitu Sermon. Dengan kemasukan Poji, Cryptic Malediction pada asalnya mula merangka untuk rakaman demo tape kedua mereka yang masih membawa haluan muzik Swedish death metal. Empat buah lagu baru telah dikarang dengan tumpuan lebih diberikan kepada tema sejarah Melayu yang menjadi asas keunikan muzik Cryptic Malediction, membezakan mereka dengan kumpulan-kumpulan extreme metal lain pada masa itu. Mereka juga telah menambah sebuah lagu unreleased ciptaan Zul untuk kumpulan projeknya Dancing Shadows, iaitu Audiam, yang mempunyai struktur muzik sedikit berbeza dibandingkan 4 buah lagu lain. Projek demo kedua ini kemudiannya ditukar menjadi sebuah EP. Dengan selesainya rakaman 5 buah lagu di Tri-Castle Studio Petaling Jaya pada lewat 1997, mereka telah mendapat perkenan dari label independen yang sedang aktif mengeluarkan material-material dari kumpulan extreme metal tempatan pada masa itu, iaitu Ultra Hingax Production, untuk dikeluarkan material mereka di dalam format EP Pro Tape. Dan akhirnya, EP Insanity to Berserk hinggap di pasaran pada Julai 1998. Dah lama betul tak buat ulasan Extreme Metal Malaysia. Dah lama tak paparkan kaset-kaset Extreme Metal Malaysia.
untuk video ulasan estimator Malaysia. Jadi kali ini kita sambung dengan Cryptic Malediction. Kalau ikutkan episod sebelumnya, iaitu pasal kumpulan moda, pada masa tu gua, kita cakap gua lah, sebab masa moda hari tu gua kata gua nak gunakan aku kau, tapi gua rasa ini dah identiti YouTube channel Daing Hasri, baik yang utama ataupun nombor 2 ni. Orang kenal gua dengan menggunakan identiti lu gua. Jadi gua rasa tak kisahlah estimator ke, rock kapak ke, underground ke, kita tetap maintain dengan identiti lu gua jugalah kan. Tak ada hal alright. Jadi di ulasan estimator Malaysia moda hari tu, pada masa tu kita dah lari sedikit tahun dia kan. Sebabnya sebelum tu moda gua tak berjaya nak interview ahli dia, dan satu lagi gua sendiri tak ada kaset moda sebenarnya sebelum tu kan. Jadi pada masa tu nak pinjam dekat orang pun gua tak ada orang pun tak ada kasetnya kan. Iaitu Jebat lah, salah seorang yang gua selalu pinjam kaset untuk buat ulasan. Jadi disebabkan itulah moda dahulu gua ketepikan sekejap, dan gua akhirnya berkeputusan untuk buat semulalah kisah pasal moda tu, tapi gua teruskan kepada ulasan estimator Malaysia episod 20. Jadi sebelum tu episod 19 kita sangkut dekat Aradia, betul tak? Aradia tu sepatutnya tahun 98. Jadi sepatutnya kita teruskan pula dengan apa lagi album ataupun EP yang keluar pada tahun 98 ataupun 1999. 97. Aradia punya Alive Dragon and Black Heart tu 1997. Jadi ikut plan dia sebenarnya gua nak release satu lagi ulasan estimator Malaysia untuk tahun 97 ataupun 98. Jadi Cryptic Malediction adalah salah satunya lah, sebab tahun 1998. Jadi kalau kita nak tengok balik, sebenarnya banyak kumpulan-kumpulan yang mana album ataupun EP-nya penting tapi gua ketepikan. Salah satu sebabnya sebab tak ada kaset first press dia pada masa tu. Contohnya adalah Vociferation Eternity, album Ocean Myth. Itu pada tahun 1996. Jadi dia sepatutnya terletak sekali dengan ulasan estimator Malaysia Langsui pada masa tu kan. Lepas tu kita juga ada Infectious Maggots, Deep in the Milk Factory, apa benda tajuk panjang sangat tak ingat. Milk Runs Red, macam itulah. Yang itu pula pada tahun 1992. Juga sebelum ni gua tak ada first press dia, jadi buatkan gua tak dapat nak buat kisah dia. Tapi sekarang ni gua tengah borak dengan Lan Bear. Antara sebab dia adalah untuk kita buat semula ulasan estimator Malaysia, episod Infection Maggot, dan insyaAllah lepas ni kita boleh buat Voci, dan lain-lain lah. Jadi sekarang ni kita dah melalu panjang, kita teruskan dengan Cryptic Malediction. Jadi Cryptic Malediction, bukan Crypt Malediction. Kalau lu orang perasan dekat video tadi, ada typo kat situ. Dia tulis Crypt Malediction di dalam zine Vortex from the East. Jadi membuatkan ada orang salah anggap salah seorang dia adalah Zampossess. Apa khabar brother Zampossess? Ini pun adalah salah seorang content creator ataupun pengarkib yang agak disegani lah untuk hal-hal di social media, estimator Malaysia. Dia ada tulis dulu sejarah biodata Cryptic Malediction ni, di mana dia tersilap tulis Crypt Malediction, kononnya sebagai nama asal Cryptic Malediction lah. Tidak, Zoy telah mengesahkan benda tu bahawa Cryptic Malediction memang adalah Cryptic Malediction sejak hari penubuhannya pada Disember 1993. Tak pernah menggunakan nama Crypt Malediction. Crypt Malediction tu disalah anggap disebabkan typo di dalam zine Vortex from the East. Jadi ada orang salah anggap ingat Crypt Malediction nama asal Cryptic Malediction. Tidak, nama mereka memang adalah Cryptic Malediction daripada tahun 1993 lagi. Jadi itulah dia. Jadi inilah EP Insanity to Berserk, keluaran daripada Ultra Hingax Production. Kita boleh lihat Ultra Hingax Production ni kualiti dia sangat bagus, pro printing, dan berkilat-kilat, nampak dia punya kertas pun sedap pegang ni sebenarnya kan. Memang sangat profesional lah, cantik. Dan salah satu yang menarik perhatian adalah disebabkan artwork dia, di mana mempamerkan Jebat sedang mengamuk pada masa tu, dan latar belakang dia banyak orang-orang semua telah dibunuh oleh Jebat lah pada masa tu. Ini adalah permulaan kepada Cryptic Malediction ingin menjurus ke lirik-lirik bertemakan kemelayuan dan juga sejarah purbakala Melayu, khususnya era Kesultanan Melayu Melaka lah. Sebab dia orang banyak fokus pada kisah Tuah dan Jebat. Tapi sebenarnya Cryptic Malediction punya plan untuk kisah Melayu ni tidak berhenti di sini. Panjang lagi cerita dia sebenarnya, dan dia orang pun dah banyak plan nak buat
benda-benda lain lagi selepas tu. Jadi ni cuma sebahagian daripadanya lah. Jadi dekat sini ada tank list macam biasalah, band-band underground kalau diberi peluang untuk tank list memang panjang lah. Itu biasalah kan. Jadi ini adalah gambar di mana juga digunakan untuk poster kaset keluaran Ultra Hang Up Production. Jadi pada masa tu terhad lah, siapa yang sempat beli kaset ni awal dapat poster kaset dia free sekali, saiz B5. Tak ada dengan gua sekarang ni, tapi Zoy janji kata dia nak bagi kat gua. Okay brother, gua claim dekat lu nanti dia kata ada sikit lagi poster-poster kaset original Cryptic Malediction Insanity to Berserk ni sebenarnya yang masih di dalam simpanan dia. Jadi kat sini ada gambar kecil. Kalau kita ingat lah kan, kaset App Horror Zigo 3 Sabatori Annabelle, dia menggunakan design yang sama. Juga adalah keluaran Ultra Hang Up Production, di mana satu gambar besar, lepas tu ada satu gambar kotak kecil kat dalam ni. Ini adalah antara ciri-ciri identity design yang dibuat oleh Ultra Hang Up Production lah. Jadi kat sini ada lirik, satu benda yang agak rare sebenarnya untuk rilisan Extreme Metal Malaysia. Selalunya tak diberikan lirik kan, tapi ini ada lirik. Jadi kita boleh baca sendirilah sebab apa Cryptic Malediction sertakan sekali lirik dia. Sebab lirik adalah sebahagian daripada benda penting bagi Cryptic Malediction sendiri. Tak macam kebanyakan band-band extreme metal lain, malah band gua sendiri jugalah satu ketika dahulu, di mana gua tak pernah pentingkan lirik pun. Sebenarnya lirik ni main tibai je kadang-kadang kan. Tapi untuk Cryptic Malediction tidak. Cryptic Malediction ni memang dia nak sampaikan apa yang dia nak ceritakan sebenarnya, supaya orang tahu. Jadi dia letaklah lirik, jadi orang tahu apa yang sebenarnya Cryptic Malediction ni nak ceritakan. Jadi kat sini pun ada lagi tank list secara individu. Macam gua katakan, band-band underground kalau diberi peluang untuk bagi tank list, memang panjang berjela lah. Ni adalah tank list untuk band Cryptic Malediction sendiri. Jadi belakang tadi tu adalah individual tank list pula. Macam tu lah. Jadi kat sini ada sedikit biodata ringkas, ahli-ahlinya, semua nama-nama yang diorang gunakan lah. Macam Tamlika ni adalah Mio lah, vokalis. Philosopher of Death adalah Zoy, gitaris. Lepas tu Shah, apa ni, Shah Six Shah Six, gitaris kedua. Shah Arlong, pemain bass. Dan G adalah Poji. Dia orang ni nama simple je. Nama Tamlika dengan Zoy nama cool lah. Jadi itulah antara rilisan Extreme Metal Malaysia yang cukup penting dan cukup bersejarah. Sebabnya ia menongkah arus. Dia bukan seperti kebanyakan band-band Eastern Metal lain. Kalau kita cerita pasal Eastern Metal pada masa tu, kebanyakannya lebih pada kisah-kisah tahyul. Tapi Cryptic Malediction mengasingkan diri mereka daripada kisah tahyul, di mana mereka ceritakan mengenai sejarah Melayu. Antara benda yang cukup menarik. Jadi ini kaset dia, Ultra Hang Up Production. Quality kaset, pro printing memang cantik, pro kaset, pro tape memang cantik. Tapi dia punya 1 dan 2 dia ni mengingatkan gua pada Sony Music punya style. Dia punya tulisan nombor dia besar, macam Sony Music punya style. Ok, jadi tanpa buang masa, disebabkan album ni tidak mempunyai copyright, jadi jom kita ulas. Let's go. Let's go.
Dengan lahirnya Insanity to Berserk, nama Cryptic Malediction mulai dikenali di scene metal Malaysia. Beberapa gig telah aktif disertai oleh mereka dan mereka juga semakin aktif mengarang lagu-lagu baru dengan matlamat baru iaitu kisah persejarahan Melayu yang menjadi identiti unik Cryptic Malediction, membezakan mereka dengan kebanyakan kumpulan lain. Sebuah lagu baru siap dirakamkan pada 1999 mengenai peristiwa Pasir Salak dan pembunuhan JWW Birch, iaitu Warrior of the Sand, dimuatkan sebagai split tape bersama kumpulan junior mereka dari UIA, iaitu Indemnation, menerusi Music Box Production dan Pony Canyon. Sekitar tempoh ini, Zul semakin aktif mengasahkan bakat untuk alat muzik tradisional Melayu, malah menubuhkan sebuah kumpulan berirama sedemikian iaitu Dewangga Sakti pada Oktober 2000. Dengan pengalaman Zul, Cryptic Malediction mulai sibuk merangkap lagu-lagu baru mereka yang pastinya membawa satu kelainan dan kejutan buat scene negara pada masa itu, yakni mengawinkan irama extreme metal yang ganas dengan alatan muzik tradisional Melayu, sesuatu yang tidak pernah dibuat sesiapa sebelum itu, dan pastinya Cryptic Malediction lah yang pertama menjalankan pertaruhan tersebut. Embedded in Blood, Feudal Delirium.